Aku nelayan dan juga petani. Takut juga weh. Duk kobek isah aku semok ni. Lama dah tak cakna sangat kebun ni. Dah mana taknya. Masa lawa cantik. Ya. Kita modal sikit-sikit je. Masa tengah lawa dah kambing pula masuk. Nak marah lebih-lebih kan tak boleh. Orang kampung sini juga punya. Tapi itulah. Kadang tertanya-tanya. Guana gamuknya korang ni bela kambing sampai lepas ke rumah orang. Lepas tu kau jual kambing kau jatuh guana. Berkat dah rezeki. Kalau mana mikir sangat, jadi kau fikir tak apalah. Allah tu menggerakkan segala-galanya. Mungkin ada sebabnya. Mungkin ada rezeki kambing tu kat dalam ni. Lantak kat situ. Alright. Kat sini kita nak tanam pakcoy. Ni banyak semak-semak ni semuanya bekas-bekas. Kita tanam-tanam timun dulu. So kat belakang terjun ni kita nak bersihkan. Aku ni tak tahu nak mula dari mana ni. Semok sangat ni. Risau pula aku. Bismillah. Aiman Azri di sini jom. Hai semua mari rapat sini. Aiman nak kongsi cerita hari-hari. Hidup simple tapi penuh makna. Pokok ni saya tak nak tebang sebabnya pokok ni dia adalah pokok yang membuatkan tempat yang redup. Sebab kawasan adalah kawasan pantai. Jadinya tak nak tebang pokok ni. So biar dia tumbuh, biar dia tumbuh tinggi dan dia akan redup. Banyak anak dia dapat ni. Ini pun salah satu anak-anak dia. Nampak ni. Biar dia redup. Pun nampak natural natural. Baru dah nampak natural. Semua hidup rasa win. Subscribe now. Subscribe now. Hai. Kau jangan masuk rumah aku Pokok ni dia mengiring pula dah. Aku kena cari tali nak ikat. Aku ni dah nak tak ada basic. Basic utai-utai ni kita menjahit. Oh azan pula dah. Payah ya.
Oh, pantai. Tak sampai. Kau nampak kan? Ni dia akan mengiring macam ni kan. Lepas ni nanti bila dah lama sikit dia akan menegak. So kita biarkan dia je. Banyak anak dia weh. So tak payahlah ya. Anak-anak ni kita buang belaka ya. Oh, terberok aku. Okay, kalau korang perasan yang kat sini, kalau tengok dekat video yang lama, ini sebenarnya tempat-tempat sayur ni. Tempat sayur. So sepatutnya saya nak tambah kolam kat sini ya. Kolam plastik ya. Sebab kita sewa rumah ni, bukan empunya. Jadinya dah lama kita dah tak cakna. So kita cakna sekarang ni. Ni saya dah tebah dah ni. Sebelum ni memang agak hangat sikit ya. Semak dia. Ya, lepas tu sana sekejap. Kat sini saya dah clearkan. Saya dah clearkan kawasan ni. So ni kita nak clearkan kejap lagi. Petang-petang sikit. Cuaca panas weh. So kita nak tanam kat sini sayur-sayur. Kau nampak ni. Ini saya punya kerja ni. Cuba kau komen kat bawah. Ini ayam pula dah. Ni kambing ke ataupun balik babayabi yang terjah ni ya. Jadi kita dah settlekan like 60%, 60 ke 50% lah. So tu kambing juga kat sana, nampak tu. Kau nampak tak sana tu? Yang itu kambing ke balik babayabi? Sana tu lorong tu. Dia ingat lorong kunyit ke? Lorong Haji Taib. Jadinya hari tu memang saya dah rasa macam tak ada mood sangat. So sekarang ni saya ada mood balik. Saya nak perkemaskan balik semula saya punya mini kebun ni. Sebab saya nak tanam-tanam keperluan kita dekat dapur apa semua kan. Sambil-sambil tu kita boleh menjual sekali. Banyaklah cerita dia. Jadinya kalau kau nak tahu, kita tunggu kesudahannya ke part yang kedua. Sebab video ni dah panjang. Sebabnya saya punya telefon ni ya, bukannya yang canggih-canggih punya ya. Ni zaman Jepun punya ya. Jadinya kita buatlah sikit ya. Korang jangan lupa subscribe, komen kat bawah dan share. Ajak orang tengok ni, orang gila tengah buat mini kebun dekat kawasan rumah tepi pantai. Jangan ingat kawasan rumah tepi pantai tak ada terjang ya. Ada terjangnya. Anak ikan pun ada. Nampak tu? Perasan tak ni ikan tu? Ni ikan. Nampak tak? Lari pula dah. Ni Cik Yam. Cik Yam? Apa khabar? Cik Yam? Cik Yam? Nampak tu? Nampak lari dia jatuh pak. La ilaha illallah. Dah kenapa kau ni? Nampak tak? Okey lah korang, kita jumpa ke video next pula, okey? Bye bye semua.